Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Auni Atika. Saya akan membentangkan tentang pengenalan. Untuk pengenalan, Pertubuhan Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) telah ditubuhkan pada tahun 1995 sebagai kesinambungan kepada Perjanjian Am mengenai Tarif dan Perdagangan iaitu GATT 1947. Penubuhan WTO bertujuan untuk mengawal selia perdagangan antarabangsa agar berjalan secara lebih adil, telus dan teratur antara negara-negara anggota. Pada masa kini, WTO mempunyai lebih daripada 160 buah negara anggota dan berperanan sebagai platform utama bagi rundingan perdagangan serta penyelesaian pertikaian perdagangan antarabangsa. Skop WTO merangkumi perdagangan barangan, perkhidmatan serta perlindungan hak harta intelek. Namun begitu, WTO kini berdepan cabaran besar seperti peningkatan dasar proteksionisme dan konflik perdagangan global, di mana ia menjejaskan sistem perdagangan bebas. Oleh itu, pembaharuan terhadap WTO amat penting bagi memastikan organisasi ini terus relevan dan berfungsi dengan berkesan dalam landscape perdagangan global yang semakin mencabar. Seterusnya, saya Nur Asyara Atira binti Abdullah. Saya akan terangkan mengenai analisis teori ekonomi antarabangsa. Dalam slide ini, saya telah merumuskan teori ekonomi antarabangsa dan kaitannya dengan WTO. Teori perdagangan bebas ini menekankan perdagangan tanpa sekatan untuk meningkatkan kecekapan ekonomi yang menjadi asas kepada kewujudan WTO. Ini adalah bagi mengurangkan halangan perdagangan dan memastikan perdagangan global menjadi lebih adil dan boleh diramal. Manakala, teori kelebihan berbanding pula menyarankan agar negara fokus pada barangan dengan kos peluang terendah, meningkatkan output global dan menurunkan kos. Akan tetapi, jurang pembangunan antara negara membangun dan negara maju masih lagi wujud. Oleh itu, wujudnya teori proteksionisme ini untuk melindungi industri domestik, terutamanya industri muda. Konflik antara perdagangan bebas dan proteksionisme menjadikan WTO bukan hanya sekadar institusi liberalisasi, akan tetapi juga menjadi platform kepada kompromi antara kepentingan nasional dan perdagangan global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman bin Baharum, nombor matriks D202311090075. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang data dan trend proteksionisme global. Jadi slide ini ditunjukkan data dan trend proteksionisme global berdasarkan purata kadar tarif dunia serta pertikaian perdagangan antarabangsa, di mana purata kadar tarif global telah menurun daripada 4.96% pada tahun 2000 kepada 2.53% pada tahun 2022. Jadi sekaligus ianya mencerminkan trend liberalisasi perdagangan antarabangsa dalam jangka masa panjang. Namun terdapat sedikit peningkatan sekitar tahun 2020 apabila pandemik COVID-19 melanda kerana banyak negara melaksanakan langkah perlindungan sementara untuk melindungi industri domestik. Manakala carta pertikaian perdagangan dari tahun 1995 hingga 2024 pula dia menunjukkan permintaan rundingan. Panel yang ditubuhkan dan rayuan yang dimaklumkan semakin berkuranglah, khususnya penurunan ketara dalam bilangan rayuan sehingga hampir sifar dalam beberapa tahun kebelakangan. Ini menandakan berlakunya kerapuhan sistematik dalam mekanisme penyelesaian pertikaian perdagangan antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliana binti Narhisha. Saya akan membentangkan slide ini isu ekonomi. Slide ini menunjukkan isu lumpuhnya WTO Appellate Body dan kesannya terhadap proteksionisme. Appellate Body adalah badan rayuan terakhir dalam sistem penyelesaian pertikaian WTO. Sejak 2019, badan ini tidak berfungsi kerana Amerika Syarikat menyekat pelantikan hakim baru. Akibatnya, hilang kuasa untuk menguatkuasakan keputusan pertikaian. Tanpa badan ini, negara mula bertindak secara sendiri, secara unilateral, iaitu seperti mengenakan tarif, kuota dan sekatan perdagangan. Keadaan ini meningkatkan proteksionisme global, bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dan sistem multilateral yang menjadi asas WTO. Oleh itu, reformasi WTO diperlukan untuk memastikan perdagangan antarabangsa tetap adil dan stabil. Kemudian, saya Nurul Hana binti Mat Saleh akan memfokuskan kepada implikasi proteksionisme kepada negara membangun dan juga Malaysia. Okay, baiklah, seperti kita tahu, negara membangun banyak bergantung kepada ekspor dan perdagangan antarabangsa untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi, apabila negara besar mula menaikkan tarif atau mengetatkan peraturan import, akses pasaran akan jadi lebih terhad. Hal ini akan menyebabkan ekspor menurun, pelaburan asing berkurang dan pertumbuhan ekonomi menjadi perlahan. Untuk Malaysia pula, kesannya agak ketara kerana Malaysia merupakan sebuah ekonomi yang sangat terbuka dan
bergantung kepada sistem perdagangan multilateral di bawah WTO. Nilai ekspor Malaysia pada tahun 2024 sebagai contoh telah mencecah sekitar RM1.5 trilion. Jadi, jika pasaran global semakin proteksionis, sektor ekspor dan pendapatan negara akan terjejas. Jadi, SME juga akan berdepan kos perdagangan yang lebih tinggi apabila syarat dan halangan bukan tarif semakin ketat. Jadi, dalam keadaan ini, peranan WTO sangatlah penting untuk negara kecil seperti negara kita Malaysia untuk memastikan akses pasaran terus terbuka dan tindakan perdagangan unilateral dapat dikawal. Senario masa depan WTO. Bagi masa depan pertubuhan perdagangan dunia atau WTO, terdapat 3 senario utama. Yang pertama, WTO boleh dikukuhkan melalui reformasi institusi, termasuk pengemaskinian, peraturan perdagangan agar selari dengan ekonomi digital, e-dagang dan isu kelestarian. Reformasi ini juga bertujuan mengurangkan jurang atau negara maju dan negara membangun. Yang kedua, WTO berisiko semakin lemah sekiranya reformasi gagal dilaksanakan. Antara masalah utama ialah kelumpuhan badan rayuan yang menjejaskan sistem penyelesaian pertikaian serta peningkatan tindakan unilateral oleh negara-negara yang besar. Ketiga, perjanjian perdagangan serantau atau LTA seperti CPTPP dan RCEP berpotensi menggantikan peranan WTO. Walaupun lebih fleksibel, dominasi LTA boleh menyebabkan sistem perdagangan global menjadi terpecah dan membebankan negara membangun. Cadangan polisi. Bagi memastikan WTO kekal relevan, beberapa cadangan polisi boleh dilaksanakan. Yang pertama, sistem penyelesaian pertikaian WTO perlu direformasi dengan mengaktifkan semula badan rayuan serta meningkatkan keterusan dan kecekapan proses keputusan. Yang kedua, WTO perlu menggalakkan kerjasama multilateral baharu melalui perjanjian plurilateral dalam bidang seperti e-dagang, pelaburan dan alam sekitar. Akhir sekali, negara membangun perlu memainkan peranan lebih aktif dengan memperkukuh kerjasama selatan-selatan iaitu kerjasama negara yang membangun untuk meningkatkan kapasiti rundingan dan memperjuangkan prinsip layanan khas dan berbeza. Langkah ini penting bagi mewujudkan sistem perdagangan global yang lebih adil dan seimbang.